Hujan hari ini pun nampak kosong. Oh ya, saya nak pergi ke rumah Shizuka kejap lah. Kalau dapat bercakap dengan Shizuka, seronoklah sikit. Taklah hati saya ni risau sangat. Shizuka, kenapa awak muram aja? Saya kena marah dengan Mama. Dia dapat 80% dia kena marah juga. Kalau macam saya ni, entah macam mana lagi dah teruk kena marah. Maafkan saya. Saya ni juru jual. Jual apa? Saya jual buku ensiklopedia. Awak nak beli tak? Apa? Berfaedah untuk pelajaran. Ada keputusan di dalamnya. Janganlah cakap pasal keputusan. Maafkan saya. Setakat ni belum ada siapa pun nak beli buku ni. Baik saya mati saja. Hati saya tak seronok, macam mana saya nak beli buku tu? Saya rasa tak bermaya lah. Awak dapat markah kosong lagi ke? Ya. Kalau makan makanan penyegar barulah segar sikit. Tak segar lah. Apa? Shizuka dah datang! Tak percayalah. Awak tak rasa ke? Ada gempa bumi lah. Memang dia betul-betul tak seronok lah. Baik. Berjalan-jalan yang menggembirakan. Cuba jalan dari arah sana ke sini mulai jalan ini. Janganlah suruh saya buat benda-benda yang pelik. Kalau awak melalui jalan ni, awak akan rasa seronok. Betul lah cakap awak. Bila saja saya naik ke atas ni, hati saya tiba-tiba rasa gembira. Seronoknya saya. Saya rasa macam nak menyanyi dengan kuat. Terima kasih, Doraemon. Baguslah tu. Saya nak Shizuka pun terus rasa gembira sama. Shizuka! Ada apa, Nobita? Cuba awak jalan melalui jalan ni. Macam ni? Setiap satu langkah awak akan rasa. Salah langkah lah tu. Kalau berjalan berlawanan arah, perasaan akan jadi muram. Cuba jalan sekali lagi. Pergi. Kenapa awak tak cakap tadi, Doraemon? Wah! Terima kasih, Nobita. Mama, saya lapar lah. Tolong sedapkan nasi. Dia dah mula gembira lah. Kita pun kena balik cepat. Saya pun dah rasa lapar dah ni. Apa nak buat? Tak seorang pun nak beli. Orang tadilah. Cuba masuk rumah ni pula. Pakcik. Tunggu, awak kenalah tunjuk muka yang riang sikit. Tunggu sekejap ya. Silalah jalan, Pakcik. Apa pula ni, entah kenapa tiba-tiba saja hati saya terasa riang. Saya ni melalui segala cabaran dengan tenang. Boleh saya masuk? Puan, ini buku ensiklopedia yang menarik dan membawa faedah. Gembira betul nampaknya dia, ya? Yahoo! Seronoknya saya. Dah laku. Buku yang saya jual dah laku. Saya ucapkan terima kasih pada awak berdua. Pakcik. Doraemon, lega rasanya tengok dia gembira sampai macam tu sekali, kan? Sampai kita pun turut rasa gembira sama, kan, Nobita? Oi, Nobita, apa yang awak bawa tu, Giant. Tak ada apa-apa lah. Takkan tak boleh tunjuk pada saya, kot. Berjalan-jalan yang gembirakan. Apa bendanya ni, berjalan-jalan yang menggembirakan? Berjalan-jalan yang menggembirakan. Kalau awak nak berjalan atas benda ni, awak akan rasa gembira. Begitu ya. Saya ni tengah susah hati sebab kena marah dengan Mama pasal ujian saya. Oi, Nobita, tolong benarkan saya berjalan di atasnya. Baiklah, sekejap ya. Silakanlah berjalan. Oi, betul ke yang saya akan rasa gembira, sepatutnya saya rasa gembira, tapi hati saya bertambah sedih pula dibuatnya. Tak guna. Berdua bohongkan saya ya. Nanti awak. Sudahlah, jangan awak nak cari elak pula. Kalau saya dapat tahulah awak nanti. Oi, tunggu. Hai, kemana pula perginya Nobita ni? Kalau saya jumpa dia nanti, dia jaga dia. Nobita, bawa keluar cepat. Lega rasanya.
Nobita! Mama dah tahu dari Sonio kau dapat 0% kan? Mama takkan maafkan kau. Jangan marah, Mama. Nanti kau. Doraemon. Hi. Apa ni? Kalau dapat 0% tu janganlah bimbang. Mari cepat balik sayang. Rasanya kan? Yelah. Mama betul-betul rasa sedih. Mama pun tak tahu kenapa. Saya merasa begitu juga. Awak lalai. Awak tu salah jalan